Blueprint Islam Kafah, Khilafah.org. Dengar betul-betul bahagian ini. Bahagian pertama Islam Kafah, kontrak sosial pemerintahan negara menurut surah 3 ayat 64. Sebagai definisi Muslim sebenar di dalam Quran, ini bukan teori, ini bahagian paling kritikal dalam seluruh blueprint. Masalah manusia telah jelas. Manusia berada dalam keadaan rosak akal. Manusia berhujah, hukum alam telah lapuk. Dan semua negara memaksa rakyatnya menjadi transhuman. Mereka berada dalam keadaan gila kerana mereka tak dapat bezakan fakta dan pendapat. Bila fakta dan pendapat bercampur, sangkaan dianggap sebagai kebenaran. Bila sangkaan jadi kebenaran, manusia ikut nafsu. Nafsu kebenaran ialah ideologi bintang, pluralisme. Nafsu kebenaran ialah ideologi bulan, majoritarianisme. Nafsu kebenaran ialah ideologi matahari, statisme atau elitisme. Dan bila nafsu jadi rujukan, itulah keadaan yang disebut dalam surah 23 ayat 71. Kebenaran tunduk kepada kehendak manusia. Di sinilah manusia jatuh ke tahap gila atau kafir yang tiada ubatnya. Jadi, soalan sekarang, macam mana manusia keluar dari keadaan gila ini? Jawapannya ialah rukun syahadat. Ini ialah bahagian 2 dalam blueprint Islam Kafah. Syahadat bukan sebagai lafaz. Rukun syahadat di sini adalah sistem. Ia adalah makmal. Makmal untuk tapis realiti. Fungsi dia satu sahaja, bezakan fakta dan pendapat. Kalau ini gagal, semua runtuh. Sekarang kita masuk satu persatu dan lihat bagaimana ia pulihkan akal manusia. Rukun pertama ialah ilmu. Ilmu mesti ada bukti. Kalau tiada bukti, itu bukan ilmu. Itu ilusi. Ilusi berilmu dalam keadaan gila. Sekarang, bila manusia buang semua dakwaan tanpa bukti, asas kepada kegilaan mula runtuh. Rukun kedua ialah keyakinan. Bukti yang ada mesti jadi kepastian. Bukan sekadar tahu, tapi pasti. Bila kepastian terbina, manusia keluar dari sangkaan. Dan bila keluar dari sangkaan, dia tak lagi jadi binatang ternakan. Dia tak lagi jadi manusia syaitan. Dia tak lagi jadi bala tentera iblis. Rukun ketiga ialah penerimaan. Manusia hanya terima yang terbukti, hanya terima yang muhkamat sebagai prinsip undang-undang yang sah. Semua tradisi, autoriti dan majoriti yang tiada asas ditolak. Bila ini berlaku, sistem palsu mula runtuh. Rukun keempat ialah penyerahan. Di sini berlaku pertembungan sebenar, pertembungan lawful vs legal, pertembungan rule of law vs rule by law, realiti lawan nafsu. Manusia sama ada tunduk kepada fakta atau kekal ikut kehendak sendiri. Tunduk nafsu menyembah bintang, tunduk nafsu menyembah bulan, tunduk nafsu menyembah matahari. Atau tunduk menyembah sifat atau way of Allah, menyembah sunnatullah, tunduk menyembah realiti. Bila dia tunduk kepada realiti, dia keluar dari menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Rukun kelima ialah kejujuran. Fakta dan prinsip undang-undang tidak boleh dimanipulasi, tak boleh spin. Kalau fakta dan undang-undang diubah, sistem akan rosak. Bila manusia jujur, undang-undang terpelihara. Kebenaran terpelihara. Rukun keenam ialah ikhlas. Manusia buang kepentingan diri, buang sistem hidup dan sistem ekonomi parasit riba. Kerana kepentingan akan hasilkan bias. Bila bias dibuang, keputusan menjadi bersih. Sistem ekonomi riba menjadi runtuh. Rukun ketujuh ialah cinta kepada kebenaran. Cinta kepada sistem hidup berdasarkan fakta dan bukti, simbiosis mutualisme. Walaupun bertentangan dengan diri sendiri, ini lawan ego. Bila manusia pilih kebenaran tanpa kompromi, dia menjadi stabil dalam realiti. Rukun ke-8 ialah tolak tahut. Semua autoriti tanpa bukti diputuskan, termasuk sistem riba, ideologi dan tradisi palsu. Bila ini berlaku, manusia keluar dari sistem iblis. Rukun ke-9 ialah setia kepada hujah sehingga mati. Jalan Rasul adalah jalan bukti. Bila manusia hidup konsisten atas hujah, akalnya kekal waras. Sekarang kita sambungkan semua ini. Manusia bermula dalam keadaan gila kerana ikut sangkaan. Rukun pertama, memecahkan ilusi.
Rukun kedua, membina kepastian. Rukun ketiga, menapis sistem palsu. Rukun keempat, mengembalikan kepada realiti. Rukun kelima, menjaga kebenaran. Rukun keenam, membuang bias. Rukun ketujuh, menstabilkan pilihan kepada kebenaran. Rukun ke-8, memutuskan sistem iblis. Rukun ke-9, mengekalkan hidup atas hujah. Akhirnya apa berlaku? Akal pulih. Manusia menjadi waras daripada kafir kepada Muslim dalam fungsi sebenar. Dan bila manusia sudah waras, barulah dia kembali dalam sistem taubat surah 2, nisbah 2, nisbah 159, negatif 161. Barulah dia mampu membina hujah. Dan bila ada hujah, barulah dia layak masuk ke bahagian seterusnya. Bahagian memperbaiki dalam sistem taubat surah 2, nisbah 159, negatif 161, iaitu mahkamah, taubat dan pembinaan sistem. Ini bukan senarai, ini adalah proses daripada gila atau kafir kepada waras atau Muslim. Ini kunci blueprint Islam kafah. Sekarang dengar sambungannya pada bahagian ketiga. Sebelum ini, kita sudah sampai satu titik penting. Manusia yang asalnya berada dalam keadaan gila telah dipulihkan melalui 9 rukun syahadat. Akal sudah kembali berfungsi. Manusia sudah mampu bezakan fakta dan pendapat. Dan yang paling penting, manusia sudah mampu membina hujah. Manusia sudah mampu memenuhi syarat pertama taubat dalam surah 2, nisbah 159, negatif 161. Sekarang soalan seterusnya, bila manusia sudah ada hujah, apa langkah berikutnya? Di sinilah masuk bahagian ketiga, iaitu gerakan sistem. Ini yang aku panggil gerakan Mahdi, bicara kontra Allah di mahkamah. Kenapa perlu mahkamah? Sebab taubat bukan menyesali dosa. Taubat ialah keluar daripada sistem pemerintahan negara iblis, keluar melalui jalan kemenangan hujah dalam surah 6, nisbah 82, negatif 83. Dan sebab hujah yang hanya berada dalam kepala tidak membawa kepada realiti, ia mesti diuji. Dalam surah 4, nisbah 65 dan pukul 10.47 jelas, tak ada iman selagi manusia tidak menjadikan sistem hukum sebagai rujukan. Maknanya di sini, semua perkara mesti kembali kepada hujah bukti dan keputusan, bukan emosi, bukan otoriti. Di sinilah berlaku perubahan besar daripada agama sebagai kepercayaan kepada agama sebagai sistem. Dan dalam mahkamah ini, dua perkara dibentangkan. Law of Trust sebagai bukti pemilikan Allah dan lawannya, Law of Banking sebagai bukti sistem pemilikan manusia keturunan iblis seperti dalam surah pukul 6.50 hingga 51. Jadi di sini jelas, mahkamah bukan simbol. Mahkamah adalah tempat pertembungan dua sistem. Dan bila hujah diuji, kebenaran tidak lagi menjadi teori. Ia menjadi keputusan. Sekarang kita sambung. Bila keputusan telah dibuat, apa yang perlu berlaku seterusnya? Di sinilah masuk bahagian keempat. Ini bahagian paling kritikal. Sistem taubat dalam Quran telah hilang lebih 1,400 tahun. Hari ini, manusia faham taubat sebagai rasa bersalah, tetapi Quran tidak cakap begitu. Dalam surah Al-Baqarah 2, nisbah 159 hingga 161, Allah tidak cakap tentang rasa. Allah cakap tentang sistem. Mereka yang salah akan dilaknat, kecuali mereka yang kembali memperbaiki dan menjelaskan. Sekarang kita sambungkan dengan apa yang berlaku tadi. Bila mahkamah telah menghasilkan keputusan legitimasi pemerintahan negara, maka manusia tahu apa itu realiti. Di sinilah berlaku memperbaiki, iaitu memperbaiki kepada jalan sunnatullah yang lurus seperti dalam surah 42, nisbah 52 hingga 53. Bila kembali dan memperbaiki kepada realiti, maka keputusan menjadi betul. Bila keputusan betul, maka sistem boleh dijelaskan. Ini yang dimaksudkan dalam surah 103 dan surah 90.
memperbaiki, membina komuniti, membina struktur kehidupan. Bila sistem diperbaiki, maka kebenaran boleh dijelaskan secara hujah. Sistem yang jelas menjadi negara yang sah. Jadi, di sini jelas, taubat bukan emosi. Taubat ialah proses kembali kepada realiti, memperbaiki sistem dan menjelaskan kebenaran sistem ekonomi dan pemerintahan. Menjelaskan tauhid. Inilah definisi tepat. Taubat adalah repair sistem dan clarify kebenaran. Sekarang kita pergi lebih dalam. Dalam surah pukul 11, 17 dan surah 7, nisbah 156 hingga 158, taubat ini bukan individu. Ia adalah struktur pembangunan komuniti dan sistem negara. Struktur ini ada 3 komponen utama. Pertama, takwa. Takwa bukan takut. Takwa adalah sistem keadilan. Surah 5, nisbah 8 menjelaskan, adil itu lebih dekat kepada takwa. Maknanya jelas, bila sistem adil, itulah takwa. Kalau tiada keadilan, maka tiada takwa. Kedua, zakat. Zakat bukan sekadar beri duit. Zakat adalah sistem tapis. Tapis ideologi, tapis sistem ekonomi. Surah 6, nisbah 74 hingga 83 menunjukkan Nabi Ibrahim menolak semua kepercayaan yang tidak berasaskan realiti. Maknanya, semua sistem yang tidak berasaskan fakta akan ditolak. Ketiga, sistem Rasul. Ini bahagian paling besar. Rasul dalam surah 2, nisbah 151 dan pukul 10.47. Fungsi Rasul berkait dengan pemilikan bumi dalam surah 21, nisbah 105 dan pukul 12.55. Rasul bukan tukang ceramah. Rasul adalah hakim pembawa hujah dan pembina sistem hukum. Dalam surah 12, nisbah 108 dan 34 nisbah 46, jalan Rasul adalah jalan bukti. Sekarang kita sambung lagi. Sistem Rasul ini bukan kecil, ia lengkap. Pertama, Rasul sebagai hakim. Kedua, unlettered sebagai jalan lurus seperti dalam Al-Fatihah dan surah 42, nisbah 52 hingga 53. Ketiga, Prophet sebagai great news yang mengesahkan fungsi manusia sebagai pemegang amanah dan konsep divine right of kingship. Keempat, Hukum Common Law Movement. Surah 3, nisbah 64 menunjukkan asas sistem. Surah 3, nisbah 68 menunjukkan pewaris bumi. Surah pukul 54 hingga 68 menunjukkan asas hukum. Kelima, Sistem Soundness, gabungan validity dan truth, selari dengan hukum alam dan realiti manusia. Keenam, Sistem membasmi penyakit gila, seperti dalam surah 68, nisbah 6, melalui pembinaan struktur dalam surah 74 hingga 83. Ketujuh, pembangunan sistem ekonomi simbiosis, mutualism, kooperasi, masyarakat, ekonomi, kontrak sosial. Semua ini menentang satu perkara, sistem ekonomi parasit, sistem riba. Sekarang kita sambungkan keseluruhan flow. Bahagian pertama, Blueprint Islam Kafah. Bahagian elemen api. Bahagian berdiri dalam solah. Manusia asalnya gila kerana hidup dalam sangkaan. Bahagian kedua, Blueprint Islam Kafah. Bahagian elemen angin. Bahagian rukuk dalam solah. Melalui rukun syahadat, akal dipulihkan. Pemisahan manusia gila dan manusia syaitan dipulihkan. Sistem Al-Masjid Al-Haram ditegakkan. Bahagian ketiga, Blueprint Islam Kafah. Bahagian elemen tanah. Bahagian sujud dalam solah. Bila akal pulih, bila manusia melihat realiti, manusia membina hujah. Hujah dibawa ke mahkamah. Mahkamah menghasilkan keputusan legitimasi. Rule of law vs rule by law. Lawful vs legal. Tapak tanah muncul memberikan kehidupan sebenar.
Bahagian keempat, blueprint Islam kafah. Bahagian air, bahagian duduk dalam solah. Keputusan ini membawa manusia kembali kepada realiti. Bila kembali, sistem diperbaiki. Bila sistem diperbaiki, keadilan terbina. Bila keadilan terbina, ekonomi ditapis. Bila ekonomi bersih, sistem rasul berfungsi. Sistem air yang menjadi kehidupan berfungsi. Akhirnya terbina satu sistem yang selari dengan sunatullah. Dan bila sistem selari dengan sunatullah, ia akan bertahan dan ia akan menguasai. Inilah maksud sebenar taubat kepada sistem dan pemilikan bumi oleh orang soleh. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Ini bukan lagi teori. Ini adalah realiti dunia hari ini. Dunia sekarang berada dalam keadaan konflik besar. Bukan sekadar perang fizikal, tetapi perang sistem, perang pemilikan. Satu pihak cuba mengekalkan pemilikan di bawah sunatullah dan satu pihak lagi cuba merampas pemilikan itu. Inilah yang kita lihat hari ini, apa yang dipanggil sebagai Great Reset. Great Reset bukan sekadar perubahan ekonomi. Ia adalah usaha untuk reset manusia itu sendiri. Reset sistem pemilikan, reset kedaulatan negara dan lebih jauh daripada itu. Ia menuju kepada transhumanisme, iaitu usaha untuk ubah manusia menjadi sesuatu yang lain. Supaya manusia tidak lagi menjadi pemegang amanah. Dan dalam masa yang sama, muncul sistem surveillance capitalism, sistem yang memantau, mengawal dan memonopoli kehidupan manusia. Kalau kita lihat semua ini dengan jelas, ia sebenarnya satu perkara, cubaan untuk memindahkan pemilikan daripada Allah kepada sistem manusia, kepada keturunan dan bala tentera iblis, seperti dalam surah Pukul 6, 50 hingga 51. Jadi sekarang jelas, ini bukan isu kecil. Ini adalah konflik paling besar dalam sejarah manusia. Dan di sinilah kita faham kenapa blueprint ini penting. Blueprint Islam kafah bukan ceramah, bukan ritual, bukan ideologi. Ia adalah solusi sistemik untuk menghadapi ancaman ini. Ia bermula dengan satu perkara, pulihkan akal manusia. Sebab selagi manusia gila, mereka akan menerima apa sahaja sistem yang dipaksa ke atas mereka. Tetapi bila akal pulih, manusia akan menolak ilusi. Bila manusia menolak ilusi, mereka akan membina hujah. Bila hujah dibina, ia dibawa ke mahkamah. Bila mahkamah memutuskan kebenaran, maka sistem boleh dibina semula. Dan bila sistem dibina semula berdasarkan sunatullah, pemilikan akan kembali kepada Allah. Inilah jawapan kepada Great Reset, bukan melawan secara emosi, tetapi membina sistem yang benar. Inilah jawapan kepada transhumanisme, bukan menolak teknologi semata-mata, tetapi mengembalikan manusia kepada fungsi asal sebagai pemegang amanah. Inilah jawapan kepada surveillance capitalism, bukan sekadar kritik, tetapi menggantikan dengan sistem ekonomi simbiosis yang adil. Akhirnya, kita kembali kepada satu kesimpulan. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal realiti. Sistem yang bercanggah dengan sunatullah akan runtuh. Sistem yang selari dengan sunatullah akan bertahan. Dan bila sistem itu bertahan, ia akan menguasai. Di sinilah kita faham maksud sebenar janji Quran, bahawa orang soleh akan mewarisi bumi. Dan ini hanya berlaku bila manusia kembali kepada realiti. Memperbaiki sistem dan menjelaskan kebenaran. Inilah tauhid hidup, cara hidup yang waras dan satu-satunya jalan untuk menghadapi dunia hari ini.